Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Zahir bin Hisham. Nombor metrik 04 DKA 25F1116. Saya daripada kumpulan 3. Hari ini saya akan membentangkan tentang type of internship. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Zahir bin Hisham. Nombor metrik 04 DKA 25F1006. Saya ingin membentangkan tentang type of entrepreneurship. Yang pertama ialah small business, yang kedua scalable startup, yang ketiga social, yang keempat researcher, yang kelima inovatif, dan yang terakhir ialah large company. Assalamualaikum, nama saya Aiman Kozairi bin Muhammad Suhaimi. Nombor metrik saya 04 DKA 25F1010 dari kumpulan 3 akan menerangkan tentang salah satu tajuk iaitu type of internship. Yang mula-mula iaitu small business. Maksudnya, small business entrepreneurship ialah perniagaan yang dimiliki dan diuruskan oleh individu atau keluarga dalam skala kecil. Matlamat utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan menyara kehidupan. Perniagaan ini biasanya beroperasi di kawasan tempatan dan mempunyai bilangan pekerja yang sedikit. Contoh syarikat atau individu iaitu kedai runcit ataupun kedai makan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarif bin Muhammad Zawawi. Nombor metrik 04 DKA 25F1112. Saya akan menerangkan Language Company Entrepreneurship. Maksud dia adalah keseranan dalam syarikat besar yang sedia menghasilkan produk atau perkhidmatan baru bagi mengekalkan daya saing memenuhi keperluan pasaran. Contoh company itu adalah Apple, Samsung, jenama telefon ataupun company kereta. Dia tidak ketinggalan zaman, dia akan update terus baharu produknya. Tak seperti produk Nokia, dia tidak mengembangkan. Dia lambat mengembangkan. Manakala iPhone seperti Apple, Samsung terus update setiap tahun. Ketiga ialah scalable startup. Maksudnya ialah perniagaan baharu yang dibangunkan dengan matlamat untuk berkembang dengan cepat ke pasaran nasional dan antarabangsa. Usahawan jenis ini biasanya menghasilkan idea yang inovatif dan menarik pelabur untuk mengembangkan perniagaan. Contoh syarikatnya ialah Grab, Airbnb dan Canva. Yang seterusnya adalah social internship. Maksud daripada social internship ni ialah keusahawanan yang memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah sosial atau alam sekitar sambil menjalankan perniagaan. Contoh syarikatnya seperti Teach for Malaysia dan The Ocean Cleanup. Seterusnya ialah innovative internship. Maksudnya ialah usahawan yang menghasilkan idea, produk atau perkhidmatan baharu yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna. Contohnya seperti Elon Musk yang membuat Tesla dan Mark Zuckerberg yang membuat Meta. Yang keenam merupakan researcher. Ia bermaksud membuat kajian pasaran sebelum menggunakan perniagaan, mengumpul data dan menganalisis risiko serta membuat keputusan berdasarkan fakta dan penyelidikan. Contohnya bio-apps yang berhad. Kesimpulannya, keusahawanan terdiri daripada pelbagai jenis yang berbeza dari segi skandal, matlamat dan pendekatan. Sama ada untuk sara diri, keuntungan besar, inovasi maupun impak sosial. Bagaimanapun jenisnya, setiap keusahawanan memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi, mencipta peluang pekerjaan dan menyelesaikan masalah masyarakat melalui daya tahan serta strategi yang tepat.